Di sinilah kembara suci bermula. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية بس أسلم. Mak Abah, inilah suasana di sekitar airport sebelum Mak Abah nak bertolak menunaikan umrah nanti. Kebiasaannya kita akan berkumpul di setiap penjuru sama ada di mana-mana kaunter. Kemudian taklimat akan diberikan oleh pihak travel yang mana ada beberapa perkara yang perlu umum untuk kita tahu sebelum kita berangkat. Dan selepas itu kita akan bersuah foto dengan keluarga dan selepas itu kita akan mulalah start boarding untuk kita check in bag dulu. Waktu ni perasaan Mak Abah susah nak digambarkan. Happy, risau, excited dan macam-macam lagi. Yang pasti perasaan sedih dan hiba meninggalkan segalanya demi satu ibadah yang suci. Kami akan sentiasa membimbing jemaah di setiap situasi dan akan membantulah proses perjalanan jemaah daripada awal sehingga akhir kita mendarat nanti. InsyaAllah. Mak Abah jangan risau, setiap perjalanan pasti akan ditemani oleh mutawif yang berpengalaman. Nama saya Mir Iskandar Shah. Saya merupakan outbound executive untuk Murabi Travel. Saya Muhammad Azhar. Saya tour leader bagi Murabi Travel and Tour. Kita harapkan perjalanan yang lancar, jemaah seronok dan happy dengan Murabi. Dan selepas pulang tu nanti dapat promote, recommend Murabi itu sendiri kepada rakan-rakan yang lain lah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sebelum tu, saya nak Mak Abah dengar pesanan ni. Umrah di usia muda ni sangat digalakkan. Sedia maklum, kita tahu setiap tahun kos bagi umrah ini meningkat. Dan yang keduanya, apabila kalau muda lagi, kekuatan kita, fizikal kita masih sihat dan insya-Allah kita mudah dalam proses menunaikan haji ataupun umrah. Jadi saya sarankan kepada orang-orang muda, jom menabung dan mulakan azam untuk menunaikan umrah seawal usia muda. Jadual penerbangan tahun depan dah keluar tau Mak Abah. Kalau berminat, boleh terus hubungi kami. Harapan saya pada trip kali ini, insya-Allah kita ingin mendapat pengalaman dan juga kenangan yang baru dengan para setiap jemaah dan juga kami akan memastikan kalau boleh servis yang diberikan kepada para jemaah akan bertambah baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Lepas selesai je segala proses tadi, semua jemaah akan menuju ke kaunter untuk check-in luggage masing-masing. Dah selesai check-in luggage, jom kita pergi ke balai pelepasan. Mak Abah jangan lupa like, follow dan repost video ni dan jom kita tengok apa yang berlaku pada episod yang seterusnya. Kadang-kadang tag dia tak sama dengan beg. Dia akan menyusahkan kami kalau beg tu hilang, missing. So agak merumitkan kami lah nak ceritakan benda ni.